Sebab apa? Dia main packing consider lulus. Okay, tutup pisau. Kamera dia hantar ni kepada apa? 1000D. Okay, aku buka dulu. Assalamualaikum Abang Zamir. Waalaikumsalam. Saya hantar sebiji kamera Canon 1000D bersama bateri untuk abang servis cek sebab tiba-tiba mati total. Senang kata ayat dia ni, tiba-tiba mati terus lah. Awal tu saya duk try okey lagi. Kali kedua saya try on, terus tak hidup. Itu saja. Terima kasih bang. Okey. Macam ni bagus. Kenapa aku kata macam ni bagus? Aku tahu bila aku buka sesuatu barang tu, dia nak buat apa. Okey. Kalau tak aku nak cari mesej-mesej orang WhatsApp aku hari-hari berlungguk. Kan? So aku takkan save nama mereka apa semua. Okey, memory card dia tak bagi, sangat bagus. Sebab apa aku tak perlu pun memory card. Okey, physical kamera ni kita boleh bagi 7 atau 6 per 10. Pasal apa? Dia punya cat-cat tu dah tertanggai, benda biasalah, tapi condition masih lawa, masih cantik. Okey, dia tertali on. Oh, dalam ni dia tinggal satu bateri. Masa hangpa post, kalau boleh jangan buat bateri dalam kamera. Okey, yang tu sahaja nasihat aku. Ni okey betul. Yang ni bateri original tanpa was-was. Okey, yang ni bukan bateri original, ada beza di situ lah. Ni kita ambil side yang sama. Sini ada Canon tu tulis 90 belakang, nampak? Ini beza. So dia terbalik on, test dua-dua bateri. Kadang-kadang kamera yang tak boleh on ni kebiasaannya. Okey, disebabkan bateri problem. Kalau bukan bateri problem, charger problem. Kemudian nombor 3, yang konektor dalam ni problem. Okey. Nombor 4, hang lama gila tak pakai, hang simpan, dia akan jadi problem macam tu. Dan nampak, jangan panik, kebiasaannya. Okey, yang hantar mic aku bila jadi case macam tu, aku buka, aku servis balik je, dia elok. Okey, ni betul tak boleh on apa. Disebabkan udara, air dalam bentuk wap, kita tak nampak, dia masuk, habis tu dia makan kita punya bahagian konektor tu. Aku nak beritahu detail, aku pun tak pandai sangat dari segi term-term dia, tapi biasanya jadi macam tu. Aku buka, aku servis balik elok. Biasanya aku akan ambil 2 jar. Okey, aku buka, aku servis, sekali aku check. Aku buka, aku servis, okey, let's say dia elok apa semua, takat tu je lah. Tapi bila aku buka, aku servis, aku check, let's say ada 1, 2 part rosak contoh. Tapi susah gila lah kalau tali on ni nak jadi macam tu. Okey, ada part rosak, aku beritahu bang, yang ni ada rosak lah, RM50, RM100 dan sebagainya. Aku beritahu harga part. Dia kata okey, baru kita buat. Dia kata tak okey, kita stop takat tu. Mudah, simple, clear cara aku. Okey, kalau hampa kata nak check kalau aku check macam ni je lah, check biasa. Yang tu hampa sendiri boleh buat di rumah. Berapa susah nak hantar, check kan. Check, dia cuma check macam ni je. Okey, tu take on, tak boleh on, tengok macam tu, sama macam membuat sendiri. Tapi bila hampa hantar aku check apa perbezaan dia. Okey, aku akan buka skru-skru dia semua, buka, kita tengok board dia apa semua, circuit dia, sensor, mirror, motherboard, DC power dan sebagainya. Kita akan tengok, kita akan servis, kita akan check apa semua kan. Okey, itu beza lah kan. Kalau macam yang tu nak suruh buat percuma ataupun selepas buat baru bayar, aku memang tak buat, leceh tu kan. Sebab kita kena buka, kena peralai semua, bagi senang. Faham senang kata macam orang overhaul lah. Bila overhaul baru kita boleh tahu kos tu berbaloi buat, tak berbaloi buat dan sebagainya. Nak suruh teka-teka susah. Okey, kalau hampa ada soalan fotografi, nak tanya, nak servis, nak repair dan sebagainya, nombor aku ada di bawah, di tepi atau di atas. Hampa ambil nombor phone aku, jangan call biasa, jangan call WhatsApp, aku takkan jawab. Hampa just message, text message, voice message atau video message, hampa hantar ke nombor aku tu dalam bentuk WhatsApp, insya-Allah aku jawab. Cuma sabar dan tunggu. Let's say aku tak jawab sehari 2, mesej lagi. Let's say aku tak jawab langsung, cari orang lain. Mudah aja, tak payah nak pening-pening kepala. Okey, so ciao. Salam.